Daripada Ustaz Azhar Idrus dekat Masjid Pulim ni. Okay guys, Assalamualaikum. Hari ni hari Jumaat, hari yang mulia untuk warga orang Muslim. Okey, mungkin pakat ramai orang heran kenapa hari Jumaat Kopi Mamu buka hari ni. Kita nak beritahu apa. Bahkan hari ni ada jemputan daripada Ustaz Azhar Idrus kat Masjid Pulim ni, yang mana orang Pulim mesti akan tahu. Okey, untuk malam ni kami akan buka sampai pukul 10 atau pukul 11 macam tu lah. Senang cerita habis selesai ceramah daripada Ustaz Azhar Idrus. Yang mana nak main singgah di Kopi Mamu ni, kami akan ada kat sini sampai pukul 10 lebih kurang pukul 11 macam tu lah. Nak main beli kopi, beli teh, coklat, ais pancar, semua boleh pakai main. Selesai habis ceramah tu, okey, jumpa lagi. Kami pun duk ada kat sini lagi. Jom lah. جمل ذكرى صلوا معنا يا حب